Adik, where are we going? Adik nangis ke? Kenapa adik cry? Adik bawa tidur. Good morning. 10 minit. Sebab tu mami suruh kasut yang colour biru. Hah? Yang tu ke? Tahu. Pinggan ke? Dia minta air ni guys. Dia minta saya ni. Dia ni dia betul. Ni gila. Jumpa guys kedai air saya nak beli tu. Siapa tu nak cari? Mana? Sekejap. Tada! Masa saya belanja. Tunjuk. Dia belanja guys. Thank you. Kalau ambil thank you dia pula. I nak try ni sebab Lisa yang viral kan. Lisa Blackpink. So I have to try. Okay? I got mine. Hi guys, so I baru balik pada Mid Valley. Macam biasalah, memang suka shopping last minute. Tapi I sangat-sangat disappointed sebab Chanel dah close at 5 PM. I sangat-sangat disappointed sebab I really want new makeup. I really need to buy new makeup. But I pergi Sephora. I beli primer je lah. Buat ada-ada guys sebab Chanel tutup. Very disappointed lah. This one ni new packaging. Dulu I beli packaging dia tak macam ni. Ni packaging baru guys. Tu je lah saya beli. Esok nak raya. So sekarang ni malam raya. Sekejap lagi maybe nak pergi rumah my grandmother. Nak pergi my merchant. Biasanya apa perasaan orang balik kampung? Saya tak tahulah. Saya tak ada kampung. Kau punya kuih? No, Abazin. Situation malam raya. DJ lah yang buat. Kakak cantik fosil. Kakak cantik menyala. Ni ke dalam tu. Mana ni? Biskut je semua. Tak apalah, saya tunjuk dah siap. Saya tak nak buat apa-apa. Saya dah penat. Sekejap nak tanya. Tengok balik. Kejap. Okay, cepat. Kau pegang ni. Aku nak kau teka lah baju raya aku. Kau kata kau tahu kan, if you know me. Okay, cepat. Lepas tu you show me lah which one is my baju raya. Sekejap weh, tak fokus. Okay. Mana yang collab tu? Bacalah atas. Atas. Tak ada apa collab? Ada atas sekali. Alah, aku nak tengok gambar semua. Tak boleh. Tekan dia. Dia nanti tunggu tengok nak tunjuk dia. Aduh, kenapa gambar Boleh tekan. dia gelap ni? Sold out. Hari tu aku ada tengok satu tu. Bawa-bawa kot. Overnya. Situ baju kau kan? Tak apalah, teka dulu. Besok baru tahu. Biru apa tu weh? Terangnya. Jangan dekat-dekat, tak selesa. Ini kamera ni. Ini. Sabar. Confirm. Lock. Sabar. Kau tengok tu. First time lah tu. Nervous. Menyala. Diam dah. Cepatlah. Sabar. Jangan mereka dekat. Boleh tak aku filter color? Tak boleh filter by color Ya ke? Tak benda pun ada. Margin lah sikit, scroll je. Aku tahu ni. Lock Buruk gila. Tengoklah dulu. Banyak sangat. Hari tu ada satu tu aku tengok. Tu aku macam Weh, dah 2 minit dah weh kau pilih.
Boleh, nanti kau kan laju kan. Okay, ni aku lock. Kau lock ni. Apa nama dia? Kylie. Okay, dia lock. Kita nyatikan besok. Ke nak suruh si menyala ni teka juga? Dah, tak apa, dah dia busy lah. Nanti Aku tahu sebab aku dah tahu kain dia. Dia busy. Tak. Okay, dia lock ni guys. So, sementara kakak saya tu semua pergi siapkan kuih, saya siapkan duit raya. Rindu dah nak dapat duit raya guys. Ada tak orang yang nak bagi saya duit raya? Dedek dah raya. Dedek, kita nak main firework lah. Kita dah sampai dah. Nom. Balik kampung. Dapat banyak. Oi, show sikit adik. Oi, show sikit. Dia takut kan? Malah angkat juga. Dia ada pelanggan dia. kahwin bila? Malam raya lah banyak fireworknya. Mak non-stop. Non-stop guys. Adalah dalam 20 minit. Ha? Pula just biskus pula. Aku dah ngantuk ni, main ni. Nak awak dia pun baca biskus. Aduh. Dia advice. Dia 6 tahun masuk dah.
the next day. Hai guys, good morning. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Guess what? Tudung saya masih tak jadi lagi. Saya memang akan setiap tahun raya pertama, pagi raya memang ada masalah tudung dan dia buat saya tak ada mood. So this is my outfit, my baju raya tema teal blue this year. So tudung pun tak siap lagi. Kan tengoklah. Tak tahulah. Save beribu-ribu tutorial pun tak tahu nak pakai mana. Tak ada mood sebab tak jadi kan. Ni pun perlu siap lagi ni. Terhege-hege. Tudung adik save banyak tutorial tapi pakai macam ni juga. Okey tak? Bulu tudung tak jadi. Kuala ditumpah. Selamat Raya. Kan boleh salah adik Syah. Duit raya. Hello. Nanti dah tekan. Hello. Cik, pakai songkok dulu. Aduh. Pandai dia. Cakap apa? Tahu tak nak pakai. Jadi nak pakai. Pakai songkok. Yang pakai songkok. Nak dia pakai topi tu tak? Dia nak kepek. Topi tu inside the house. I did not bring back. Semalam lupa pula slipper Alisha tu dalam tu boleh je. Ya. Nak satu. Okay guys, saya tudung saya kan tak ada mood kan. Terus kadang ni ada orang. Nak, kakak dia nak. Dua orang tolong saya. Nanti saya tunjuk ya result dia. Ya. The result guys. Tak tahulah. Ni kenapa macam ni? Dia tak selapin. Biarlah korang. Dia tak ada. Dengan tembam-tembam ni. Alah, nenek dah menutupi. Ya. Tu. Tak nampak sangat dia. Dia dah penuh. Dia suka Good morning. Good morning. Rambut. Action sikit. Ya Allah, cacat rambut ah. Action sikit rambut. Dah. Baru boleh ambil gambar tengok. Cik Aunty. Tengok Aunty. Sini ambil gambar. Smile. Macam smile? Gatal lah belakang ni. No dekat Winstop. Kaira, where are we going? What you want? What you want? Ayah. Kereta apa tu? Kita GDR. Kelakar lah Ia ni. Yes, funny. Lain. Okey lah. Tu je lah model. Mami ada. Hi guys, so now 9:40 and I'm finally home. So that's all for my Raya vlog. I hope you guys enjoyed this video as much as I do. I know this video can be boring, chaotic, and yeah, apa-apa pun saya akan tetap post. Okay. So guys, selamat Raya, maaf zahir batin. Hari ni saya boleh tidur lena lah hari ni. Alhamdulillah. Okay, so don't forget to subscribe, share and like. Be kind and always do what makes you happy. Bye bye. Habis tu apa yang buatkan kau happy ni? Alah raya, kita happy lah ni. Kalau macam tak ada benda tu, mesti kau broken raya-raya ni. Macam kau malas nak layan orang lah, apalah. Aku malas ni layan kau. Kau call aku lain kali lah. Aku malas lah layan kau.
lah cerita. Kau mesti nak jumpa dulu baru cerita kan. Mana ada cerita apa-apa ni? Dia wish kau kan. Tak adalah. I wish you Merry Christmas. Tiba. Aku tanya dia kan. Aku rasa tanya Tak berani weh. Siapa tak ada Tak ada lah. Kau mesti tak kenal dia je. Tak ada lah. Kan? Tak ada. Mana tahu tiba-tiba kita tak boleh. I wish. I wish. Tapi dia dah wish dah pun. Ya je kau. Tengok guys. Dia ni buat kepo sikit guys. Kau nak tahu. Sap. Sebab saya kena tahu dulu. Tapi dia tak nak beritahu. Bila orang tak nak Ni boleh tak bagi saya ni jadi perahsia sikit. Susah lah macam ni. Tak payah nak perahsia lah kau ni. Perahsia. Aku kena tahu what is going on everybody. Aku dapat rasa dah sebenarnya. Ainin, kau ingat kau power sangat ke? Mestilah aku power. Vlog raya kau dah keluar belum? Raya belum lah. Ramadan nanti. Raya belum Raya belum. Dekat vlog raya tu mesti aku tahu punya. Kau relax je kalau kau tak pegang aku. Kau mesti akan tunjuk. Aku dah jangan tak ada. Kau mesti bagi hint-hint punya. Jarang tak ada. Dah lah ni, jangan suka nanti nangis. Kebahagiaan tu sekejap je ni. Tak apa. Ayolah, sekejap je dah. Itulah, sekejap je semalam. Atau dapat wish daripada crush Siap je, sumpah dengan siap. Sabar. Okay. Nanti saya kau balik Okay, aku tunggu Fika. Okay. Okay. Takutnya. Hai guys, selamat hari raya kedua. So, now dah pukul 3 petang dah. Selamat pagi lah. Good morning. So, today maybe kita nak pergi raya rumah aunty-aunty je yang dekat JB. So, this is my outfit for today. Saya pakai bawal. Sebab shawl biasalah nanti kan tak jadi, tak ada mood pula. Hai guys, so tadi baru settle. Orang hantar rumah now 4:40. Kita baru nak gerak 2 kereta pergi beraya. Tengok baju dia. Okey, baju tak. Hari ni saya gadis Melayu terakhir. Mana turun sikit. Oh iya ke? Patutlah. Diorang adik saya sebab colour coklat. Ni mak tiri kita orang. So dia macam aku tengok mak tiri aku kurus. Info hutan terbakar. Betul guys, tertipu nampak ada bomba. Apa bomba? Ya tu. Tapi Allah. Ulang balik ke? 27. Lepas tu ayat kau cari calon dulu. Nombor 1. Guys, saya nak kahwin. Kau sibuk 17-7 tapi dah ada orang ambil saya rasa. Tapi 17 lah agak saya. Ya, 17-7, 27. Oh my god. Itulah akak bagi. Kan buat 27. Bukan weekday tu, weekdays. Oh. 28. Aku dah agak dah. 28. Wow, apa ni? Apa je? Aku dah plan hari. Hari apa 33 tu? Apa ya? Aku kelakar. Pandai kurang cuti. Apa dia cakap? Lari. Dia kata pada pandai korang lah. Tak, dia memang daripada hari tu cakap. Dia tak kisah hari apa. Dia fikir tarikh. Tapi hari tu akan ada copkan lah. Okay, hari tu dah Sabtu 2030 dah silap. Ya, Sabtu. Okey lah. Jangan tarik kahwin. Setiap hari Sabtu. Tapi kalau nak ambil tu kena habis Berapa? Tahun 32? 20-30 Aki. 23. Aki lahir tahun berapa? Okey, tahun 05. Bestnya orang nak tunang dah next year bulan 7. Tunang tak tahu. Tapi sebenarnya Saya dengan Aki diam je. jangan fikir macam Kita diam je mampu. jangan fikir macam tak apa aku kerja kau settlekan lah. Hari saya dah ada orang ambil saya rasa 17-7. Ambil 17 juga kan? Kan? 17 kan? Dah 27. Ya. Ya Allah, sedihnya dia. Biasa Gondang jauh sikit tadi. Dalam dah. Masih gudang ni. Apa dia korek Kita lagi kena baik. Kita tengok kat jalan. Tapi tak pernah dengar siapa orang datang rumah. Dede. Anti-social betul ni. Macam mana? Dede. Dede. Salah rumah kau kenapa kak?
Dedek tidur lah tu. Dia tidur. Mana rumah? Tidur je ke jenguk. Depan rumah dia. Ya, depan. Kenapa dia duduk atas? Nampak dia. On the way rumah kedua. Tak ada topik kahwin. Tak ada orang. Cantiknya tengok tu. Ada daun-daun kat tepi. What a view guys. Kenny tengah tengok-tengok muka dia dekat cermin sebab dia Awak tengah salah-salah, tahu-tahu dah turun Kau ni, kita orang perempuan tahu, jangan macam ni. Aku dah tengok daripada first pergi kat tangga. Tu memang tempat aku. Ni jalan lain pula kan? Nampak tak straight. Abang saja lah bawa pergi jalan tadi tu. Tak, tadi kan settle situ lagi dekat. Cantik lah tadi. Cakap dengan tu dia. Cantiknya bulan. Tapi kalau depan-depan guna mata lagi cantik. Ada rumah ketiga kan. Ada. Dia macam old school sikit. Kalau macam beton kan. Bodoh. Memang lah. Apa yang tu? Baik, mak dia tak marah. Bodoh lah dia orang. Cantik rumah dia. dia mak dia tinggi boleh nampak. Macam kat Nadia sikit Kara. Kau dah lah semua kat Nadia. Rumah dia di Syadam ke? Ya. Ya. Abang ni apa? Tak tahu ni ke dah sampai? Habis saya sekali kat lagi. Dia belum boleh juga kan sekarang tu. 17 hari apa? Hari weekday kan? Tak mungkin lah. Tak mungkin. 17/7. Basha dah balik. Nak gopok ni. Nak gopok ni. Nak gopok ni. Ignore my tudung. Saya penat lah kawan saya ni. Tolong lah. Aku annoy betul lah. Aku tak boleh berasing dengan dia. Dia mesti tahu dulu aku. Apa ni? Taklah, kawan saya. Bukan tak nak beritahu. Kita trauma. Trauma pula. Okey tak? Tak Jadi aku okey doh. Aku bagi kat WhatsApp. Okey. Lah, aku tak jumpa Aziz ke? Siapa ni? Aku tak faham ni. Apa? Kau lah cakap dulu. Kau lah cakap dulu baru aku faham cerita kau. Okay, this is the chance untuk invite. Ni. Aku cakap lah. Kalau nak Ambon, daripada sakit daripada awal tak payah play. senang hang cakap senang hang cakap. Okay, macam mana hang boleh tahu dulu ni? Aku tak puas hati, cepat betul beri ke. Teruskan je lah tapi dia jenis memang macam gitu. That's why. Sekejap, okay ni aku bagi sikit Sebab- dekat Aziz. Lepas tu aku nampak nama dia pop up kan. WhatsApp kan? Kau pergi wedding aku. Cakap lah. Sebab aku tahu ni mesti pasal kau. Mesti memang betul. Lepas tu kat mana? Patut je kata lah kat rumah. Ni speaker ni. Okay. Aku turn on voice tapi sekejap lagi. The next day. Hi everybody. Hari ni raya ketiga pukul 1. Saya nak raya rumah kawan saya hari ni. Dia jemput datang rumah, so saya datang lah. So this is my outfit for day 3. Semalam day 2 pakai colour brown, day 3 pakai colour grey. So that's about it. So stay tune, kita nak bergosip. Tak lah. You je kau. Kau ni malu lah seseorang. Tak pernah guys, dia sekejap-kejap dia kalau dah sampai depan rumah saya dia terus cepatlah mana kau ni. This time kejap. Guys, mak dia belum siap masak lagi. Dia dah suruh saya datang. Hari ni dia berseri guys. Lalu Tak dia tak adalah. berseri guys. Daripada first lah, mestilah kena tahu daripada first. Daripada semalam aku tidur, Lepas tu kau mestilah. kalau jumpa macam mana reaction dia? Risau Risau doh Fika sekarang ni, aku yang risau. Dia ni sibuk saja. Dia tidur lambat guys, tak pernah tidur sampai pukul 4-5 pagi guys. Tiba-tiba dia tidur. Demi seketul budak tu. Dia Dia hantar ayat aku tu. Ayat aku sebenarnya tu. Kita kan tak pandai. Pukul 3-5 minit baru dia reply. Kau tak tidur lagi? Kau dengar Aku dah tidur. Aku dengan mama mamai tu.
Sanggup dengan mama itu. Otak aku 50% tidak jadi. Lepas tu dia call. Aku ingat Pagi guys, Tapi dia saya- on call guys. 3 pagi guys. Aku tak ingat. Dia kata, awak percaya saya tak? Ang cair kau tau. Dia cuak tau. Aku cuak sangat je. Sebab aku cakap, kenapa dia kena tangkap kau? Nanti kita raya sama-sama. Wedding abang. Kau nak saya tunggu awak. Encik. Orang dah nak guys. Siap mandi. Ni tak sana duduk ni kenapa? Pukul apa ni Nenek? Pukul apa ni? Dah petang dah habis dah. Apa? Rahsia. Nak cakap dengan Haziq? Betul tak aku cakap dia mesti tanya Haziq datang ke tak? Tak tahulah guys dia. Tak tahulah. Macam ni Long. Saya nak cash. Saya nak. Bukan cashless ke? Dia cash. Aku cashless. Yelah. Kau terbalik ni Long. Tiba nak cash. Sebab Bye. dia bukannya Bye. nak cakap lah. Mana bunga api? Nak ajak awak pula Tak. Cuba kau mula dulu sekarang. Dia tak ada cash. It's not about cash. Sampai ke pukul berapa Pukul 9 dah kat balik lepas subuh. kat luar rumah. Tak settle lagi yang benda ni. Aku dah pegang beg anak Long. Dia ni macam gini. Dah sampai kat luar rumah. Tak baik lagi guys. Sampai aku keluar tadi rumah kata dah. Nak baik lepas isyak. Jangan sampai aku baik lepas subuh. Ni dah kat luar pula guys. Cepat dah dia kenapa? Aku pergi main snow kejap. Aku serai betul. Susah lah dia ni guys. Ya Allah. Degil. Belum, dia pun jam. Dia pun macam aku. Kita orang dah setengah jam tau kat luar ni. Ke? Pula. Kau ajak-ajak ada je pun. Kau ikutlah ayat kita orang patutnya. Kau ni ikut ayat kau je. Lepas tu dia sini menyesal. Ha. Kan? Ni dia balik dia menyesal ni Long. Sebab tu kita tak lepaskan dia balik. Belah kau lah. Awak kat mana? Lah beria. Tak ada je. Lambat lagi. Lambat lagi. Kenapa tak nak ajak saya keluar? Tak ada je. Ini angan. Dia dah bagi bahasa kiasan back guys kan. Tapi dia ni tak faham. Dia ni lembut. Dengan kau ni. Tak adanya. Tak ada. Lambat lagi. Tu tak mama lehat kat udah. Tak saya keluar. Kau saya dah tekan-tekan dia ni. Faham lah. Lambat lagi. Tak ada mananya. Nuha? Ya saya percaya. Tiba berangan je lah. Baiklah. Nanti kita update. Dia update. Tak adanya. Ya update jom. Kopi-kopi. Cepat lah dia mesti nak. Cakap. Saya ingat Tengok. ada lagi Ikwan. Cakap. Kau ni yang tak nak cakap. Tak apa jom lah. Lambat weh dia lagi. Dia lelaki. Boom. Pergi sana. Awak halo je awak kat mana saya sampai. Gugur jantung ah. Tolonglah sebelah air pula. Guys, daripada ke atas dekat bilik saya, lepas tu kat ruang tamu Ni sampai reaction ke aku sini. Tak apalah, tak ada jodoh lah. Okay. Aku aminkan. Jangan. Tak settle lagi guys. Ada jodoh tapi lambat sikit sebab berdua-dua bengap. Kau mau bengap. Saya free ni, jom. Cari lah. Beri. Ya. Kan Long? Aduh, dia ni susah betul Dah lah. dah berat dah tu. Hai guys. Hari ni raya ke-8. Now 7:30. And I nak pergi raya rumah my auntie. Dia ada buat open house. So this is my outfit for raya ke-8. 8 eh? Ya, raya ke-8. Jangan. Puyo. Apa pakai bag pink? Itu bukan beg Hayan. Itu beg Semalam. Again lah. Ambil Ma, dia pergi cari apa? Oh. Sibuk dengan motor. Boleh kita lagi lari. Kita balik rumah. Orang ni ingatkan dulu. Orang Masa you nak suruh ayah ambil lah. Nak suruh ayah ambil. dekat luar. Oh, dia kakak baru. Kakak,
What do you eat? Brownie. Brownie. Ada brownie. Kak cuba cakap, Uncle, kita jumpa 11 April, okay? Cakap. Uncle, kita jumpa 11 April, okay? InsyaAllah. InsyaAllah. Bye-bye. Baik dosa Dua panas. Minta maaf sekarang. Sampai ya. Anda ada salah, saya tidak bersalah. Hi guys, so today raya ke 16. Now 39 minutes and I pergi singgah jap beli dessert before I pergi rumah kawan I. Tapi tak tahu kenapa kedai ni tak banyak option. Selalunya banyak, full. Tapi hari ni tak banyak. So saya pun tak tahu. So saya beli apa yang ada je. Nanti kita tengok kat rumah dia. So yeah, dia suruh datang 3.30. Tapi sekarang baru pukul 3.30. So saya gerak je lah sekarang, okay? Saya orang pertama yang sampai. Saya kepotong. Korang nak tengok. Korang tengok ni, dia tak siap lagi ke tak? Wow, sungguh Melayu. Sama kan? Macam perempuan Melayu terakhir. Saya rasa awal sangat. Awak ni malulah saya. Ini baru kan malu kan? Oh, ini mah goreng baru ni. Kita letak dalam tu kawan. Tak sopan. Cuba tengok tengok. Kau selalu buat apa kalau macam aku selalu pergi kapal, pergi tasmi. Dah lah, aku kalau bulan puasa aku rutin harian aku tahu macam tu lah. Kadang-kadang ni rasa macam keluar, sebab jangan aku letak goreng. Lepas tu macam mana ni bro? Kita dapur lah semua. Kita tak ada semua minyak ke tak ada Tak ada lah. Kita lagi. Saya pula yang macam tuan rumah. Saya kena turun ambil lagi 2 orang tu. Kenapa hari ni tak suka drive? Sebab saya. Dia ingat dia siapa? Passenger princess. Halo, kenapa kau ambil dia? Yalah. Suruhlah dia drive. Dia kan ada kereta. Biarlah lo nak kau. Tak payah ambil. Tak ada kereta lah. Mana boleh drive? Wah, kenapa bagi dia naik kereta awak? Suruhlah dia drive. Independent lah sikit. Mungkin dia banyak subtitle siap. Tengok aku. Tak lah. Oh, badan dia diam-diam nasi. Tak, masalah sudah tak ada ni. Sudah tak ada ni. Ya Allah. Ini dah terpijak ni. Dia tukar tempat. Selalunya kat situ. Lepas tu dia tukar tempat. Guys, tengok Aidin ambil ayam saya. Dia ambil ayam aku juga. Saya dapat. Sebab hari ni kan saya pakai baju warna lain. Merah lah. Nak sudu pak. Kau boleh cari sendiri tak? Tak tahu kat mana. Nampak tak tiga-tiga? Sopan satu lah ni. Sopan santun. Terlempah. Long, suka Ambil. Sini. Sini. Ipan ni sambal apa? Ada 2 sambal ni sambal apa? Kau tak pernah makan yang gepuk ke? Saja je, relax ah. Ni kacang ni pedas punya Tu benda nak mampus tau. Sorry. Ya, sikit je kau. Campuran dengan kacang. Okey, ni Afika punya plate. Campuran dengan kacang. Halo? Sabar. Ini Afika buat guys. Kenapa? Dia kata dah boleh kahwin dah ni, dah pandai buat ni. Ni kicap yang sama dengan ayam Pak Gembus. Okey, Kenapa love. ayam tak ada banyak? Kita nak rasa Ipa masak. Sama-sama lah. Yelah, sama-sama lah. Tapi tak ada. Kau siapa ni kau Baiknya aku. Kau siapa ni kau? Sebab dah dapat dia punya ni. Tapi dekat bilik aku pun tak boleh diam. Siapa? So tadi kau duduk. Aduh masuk bilik kau. Hai. Masa tu yang Oh, okey. Jumpa. Dah ambil kan? Kongsi. Cepatlah Nin. Cepatlah. Tengok guys. Tadi dah tunjuk. Sabar. Tunjuk lagi lah. Nampak tak? Ini punya. nak ambil gambar lah. Raya kita bukan makan ni, nak ada konten. Tak payah. Tak payah kau tadi ambil gambar. Tengok. Kau dah ambil gambar plate belum? Plate ni belum No, lah. I mean video. Dah kan? Video? Dah. Yang ni betul. Kau pula kan korang je. Betul. Boleh. Relax kan? Ini. Kau nak beri kisah sama ke? Mana kau ni? Ni makan. Makan kau. Bismillah. Kita beli tadi.
Slow juga ni. Kau kenapa tak ambil kacang ni? Tak nak. Tak makan. Apa macam ni? Oh, ya ke? Kenapa? Oh, ada cat. Sekejap dulu. Kicap ke kan? Kenapa dia macam paling hilang ni? Dengan cik Bani. Apa lagi yang kedai mana kau beli bah? Baik kau duduk sekarang, Pak. Kedai Ibrahim. Kau nampak tak aku punya dapur tu dah macam tukang apa dah terbalik. Aku dah kata pedas tadi kan aku cuma ambil kacang. Kamu tak ambil kacang. Aku nak makan. Dia tak makan kacang. Kicap tak makan. Gepuk dia kena dengan kacang lah. Tahu. Tapi tak makan gepuk. Dia lain sikit ni. Oh. Pandangnya Nuh tu. Susah. Yang seorang ni Dari rumah ini. dari rumah saya masa tu makan-makan. Anak dia dah mandi guys. Anak dia pun tengah mandi. Setiap semua Rumah Ipah. mandi. Kau nak mandi tak? Mak dia macam gini je. Rumah je pegang. Semua mak. Dia buat tahi je kat rumah orang. Majlis tak boleh. Macam mana nak mandi? Open tak buka? Open rumah. Rumah. Wedding. Wedding. Close. Dia buka wedding bro. Masalah semua merah sedunia. Aku tak faham kenapa ni meraihkan apa. Mandi lagi. Ini memang kurang daripada tadi. Nasib baik dapat makan long Nasib baik. Tengah-tengah makan anak dia buat tahi. Masa tu kat rumah saya. Bila? Cici baru bos. Taklah lama. Baru pakai je dia. Sebab nampak. Tadi Cici tak nampak. Cici pakai je dah. Boleh? Pandai sini. Apa sebab aku record? Bodoh. Aku tahu next week jangan buat perangai macam tu, tolong lah. Next week aku akan tak cakap apa-apa Apa? Ada sasa. Ipa dah keluarkan dessert ke? Apa nak cakap tadi? Oh, masa dekat rumah saya, Nuha. Berak time bila lalu kat rumah aku? Kenapa nak kena update? Saja. Macam itulah. Tapi setiap kali ada open house memang macam gitu. Tu nampak tu. Nampak tu. Mak dia memang struggle. Next week kau baju apa? Next Colour week. ni. Ni patutnya. Next week baju apa? Hitam. Tak boleh ke? Kan dia cakap hitam. Oh ni kau punya tema kan? Tak apalah. Lalu merah lagi. Alu warna apa next week? Kau kata warna apa? Dia kata purple lah. Yang kau cakap lilac Oh lilac. Okey lah. Masalahnya semua sekarang merah belum nak meraihkan apa hari ni. Of course lah tak. Dia dah macam Ipa. Pakai sari. Gosok pula. Sepit kuku. Ni tak ada baby lagi. Kejap belum. Sabarlah pa. Sepit kuku tolonglah. Kau jangan cari sepit kuku dalam peti ais tak jumpa. Wah tu. Ipa bodoh. Wah sedapnya. Dah baguslah. Tanya. Sudah beli kahwin. Tanya pula. Bergaduh guys. Bergaduh. Tak, kau macam terlalu bahagia hari ni. Sedap sangat ke? Tak ada. It's pandai. Aku terikut jap. Saya terikut. Nak tengok gambar tapi terikut. Tapi teruskan je lah. Ni keadaan rumah sekarang. Satu, dua. Hikmah hitam manis. Tengoklah. Hari ni belikan boyfriend dia apa belum? iPad je. Murah je. iPad. Awak belikan apa? Belikan hati saya yang setia. Berikan cintamu juga sayangmu. Percaya padaku. Ku akan menjagamu guys. Awak saya tak? Saya tak? Dah manis pula. Ada ke caption dia? Ada. Tak dapat.
Tak ada masalahnya. Sebab tu lah dia kata, ni kau nak ada iPad. Aku cakap, Kau kenapa nak ada iPad? aku pun cakap ingat kan. Tak ada loh. Pelik kan? Kau tak dah update belum? Kamera tu dah lama. Tak, kau update IG tak? Ke kau off kau punya sebab tu kau tak boleh tengok orang punya? Ya ke? Mana Nak off kat mana? Off komen? Taklah. Nak off kat mana? Tak, yang IG kau ni update tak? Tu kan dah lama loh. Tak, mana time kau tak update ke? Kau tak boleh tengok. Kau tak untuk aku? IG ni memang gila. Baru 3 days ago. Tak update. Kau nak update? No. Benda tu kan dah lama. Mungkin kau Ada gambar kita kat mana? Scroll YouTube. Mana? Jangan. Kanan. Masuk YouTube siapa? Janganlah. Kanan. Tukar sorak. Okay, dah update. Kita tengok ada je. Tengok. Buang IG lah. Buang. Je update ni kau balik Memang benda dulu macam tu. Aku suruh dia buat IG baru. Buang IG lama. Awak Ya. Ten dia. Kan? Orang lain je. Kalau orang lain punya macam ni kau tak ada? Tak ada. Kau iOS update? Ada. Tu kan dah lama tu macam Tak, tu. maksudnya kau benda tu kan berkait-kait juga. tak ataupun cuba kau delete Instagram kau download balik. Kalau still sama maksudnya Dulu kau pernah tak dapat apa? Ada tak apa yang ada siapa yang dulu yang dia tak pernah ada, tak ingat. Suruh dia buat IG baru je Atika ni. Kau lain nak cakap ke tak nak? Tak, aku tak ingat siapa. Tak cakap ke tak nak? Oh, Deno kot. Yang masa Deno nak ciuman tu. Lagi berapa kursi yang boleh memenuhi kerusakan yang tu? Haziq tak ada. Tapi masa tu kan Hanif ni. tak ada. Masa tu kan dia ada komen aku punya gambar. Tak ada komen aku punya gambar. Bukan send message tau. Komen tu boleh? Komen tu boleh. Oh, kena buat komen tak boleh. Caption. Ni sekarang Komen, isu komen. caption bukan isu komen. Komen boleh. Tak, no, itu Sekarang itu isu komen. caption. Itu kau pakai caption, itu komen. Sekarang caption. Kau yang buat caption tadi. Ya, tapi aku buat caption tu melalui komen. Tahu tak? Alung tunjuk tadi lain tau. Ada ke? Alung tunjuk. Tengok. Kau buka. Post apa-apa? Okay. Itu. Okay, tak ada. Tak ada. Sekarang isu dia itu. Oh, ingat kau message. Tak, aku ingat kau tu message. Tak, lepas tu contoh kau nak komen aku tu, nama dia komen pula Komen kan? boleh, Komen boleh kan? Kau tak boleh buat caption. Dan nampak caption. Dah nampak caption. Kau ya? Tengah figure out. Tengok setting. Daripada tu tak puas hati. Setting. Kesian guys, saya pun mahal. Oops. Saya pun mahal tapi tak boleh buat caption. Ipah bela. Aku ni dah lah hitam. Lawan matahari. Takkan macam orang bodoh aku kat dalam kamera tu. Cahaya mentari. Ambil gambar. Kenapa aku macam bibik sangat? Baru lepas masak guys. Ni kenapa lah anak dia ni. Macam mana lu? Yang kuning. Tak ada caption. Komen je. Taklah. Noha. Noha, tengok sini. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atik. Lebih-lebih yang minta susu. Senang satu tahun boy. Kecoh lah baju coklat ni lu. Tunggu tu. Tak payah cerita. Minggu depan punya cerita lain. Minggu ni tak habis cerita ni. Tak ada cerita. Cepatlah ambil gambar. Cepatlah. Duduk raya. Cepat dulu. Kena setepek. Nak satu. Ada banyak. Ambil. Ya, kau tak bagi. Bye pa, sedap masak. Sedap masak. Nanti kita jumpa lagi. Dia ada bye-bye dah. Allah tak nak pemahaman apa ni. Biarlah. Raya. Masak diri ni. Kenapa awak
dah bawa dia, kau tahu tak nak hantar dia balik. Siapa hantar awak balik? Awak. Dia ada urusan lah. Awak kan tak ada urusan. Betul juga. Dia jalan korang. Jalan mana? Kita ada mall ke? Kita apa dua kan? Kau dua, aku tiga. Kita tiga kan? Dua. Oh, kau berdua? Oh. Bye, jumpa next week ya. Next week ya. Oh my god. Tekan. Tengok motor, tengok motor. Aku tak sangka pula. Oh my god. Kau tahu, setelah aku lapar sangat. Lepas tu pizza dah sampai. Aku terus cakap, Ma nak balik, adik dia kenyang. Kau nak Ma nak balik, adik kenyang. Sebab dia message aku macam tu. Kau kacau lah. Aku cakap kau. Aku sumpah ni dah aku sakit perut gila. Aku cakap, ya Allah, aku sakit perut sangat-sangat. Sebab dia cakap macam tu. Tapi aku tahulah bagi kau biasa kot. Tak, aku baru je buat caption tu. Hope you like it, hitam manisku. Ah, betul lah tak? Aduh dah. Oh ya. Kan caption aku tu. Kau tak tengok tadi ke? Pipi aku. Memanglah patut blushing. Aku Sebab sebab aku menggunanya tu. Sebab aku tak nak aku rasa salah seorang Nunin. Faham tak? So aku dia kata, Asal aku cinta. next depan ni Assalamualaikum sayang. Sorry I hilang. Dia betul, dia kata Assalamualaikum Kenny-ku. Dia kata Sebab aku pun guna tu. Lepas tu kau cakap apa? Kau kata nak lagu kayu kan? Dia hantar satu-satu. Assalamualaikum Kenny-ku. Sorry. Sekejap macam ni sakit dong pipi aku ni. Aku tak sakit reaction kau macam ni. Tak, so aku pun guna tu. Betul ke kau boleh main? Betul lah bodoh. Ya Allah, mata aku ada dia. Kita kawan je kan? Kita kawan je ke? Oh ya, dia cakap sorry juga. Yes, Dia tahu dia tak. Kita bagi balik. Dia kat dia jumpa dia main. Kita pun boleh bagi dia harapan. Kawan je. Bongok lah. Okey, lepas tu Aku sakit. tak kayu. Bagusnya. Setelah dah tak kayu seminggu Tak tak. kayu Setelah seminggu kena tinggal, tak kayu. Don't worry. Next week Saturday I off. Post dia macam mana. Betul. So, dari situ kita tengok Betul? isi hati dia. Wah, dah tak kayu so, guys. betul lah reaction kau ni. Betul. Betul lah. Okay. Takkanlah aku seorang tipu. je. Sebab Sumpah aku tak buat makan apa. pun lagi. Kau kenapa ni? Astagfirullah. Ya, macam tu je. Betul tak? Tapi macam aku sebab tadi kau tak nampak caption aku ke? Lah. Tak perasan. Last tu aku cakap hope you like it my hitam manisku. So benda tu ada meaning. something lah. Yes, ada meaning lah. Sebab tu aku reaction situ macam wow, Kenny-ku. Aku- One and only Kenny dia lah. Tapi itulah aku memang era pasrah. Aku berserah je kan. Ya betul. Apa nak jadi-jadilah aku terima. Lagi banyak kau berserah. Aku dah start menerima Pasrah. lah. Sebab dia memang macam gitu. Dia pun takut nak take the risk. Betul. So jawapan dia next week lah. So kalau Lawa-lawa next week. itulah aku takut weh. Kalau make up aku tak cantik macam mana? Sebab orang make up kan. Taklah, insyaAllah. Ya, okay. Dia tahu benda tu. Sebenarnya dia tahu dia tak ada berapa Betul. berapa Sebab hari. dulu pun dia pernah cakap. Saya tahu saya ada. Speechless. Okay lah weh. Betul. Yang penting kita balas balik. Apa yang dia cakap tu. Tapi okey lah. Tapi dia kawan tak saya typo cakap- Betul tak typo. Dia Habis tu nak cakap apa? Kenny je. Kenny. Takkanlah typo Aduh, So pada siapa yang telah memberi video-video Islamik tu, silalah berhenti. Silalah berhenti ya. Sebab Kenny ku dah tak perlukan itu. Wah, speechless aku. Okey lah, dah tahu.